Keputusan Speaker Dewan Rakyat baru-baru ini dalam menyatakan bahawa Nam Abdul itu tidak seharusnya berhenti sebagai ahli Dewan Rakyat adalah sesuatu keputusan yang pada amnya bercanggah dengan perkara 49A yang dipinda oleh Parlimen Malaysia. Dikatakan begitu, pertama harus dimaklumkan dan diketahui serta dihormati semangat pindaan. Semangat pindaan ini dari segi perlembagaan ialah supaya tidak berlaku lagi berlakuan lompat parti, tukar parti, meninggalkan parti demi mengasaskan tujuan kebendaan, bayaran ataupun imbuhan atau apa-apa pun yang tidak disuratkan dalam perlembagaan. Semangat ini sebenarnya telah dibincangkan dan dihalusi oleh semua parti politik dan dipersetujui dalam bentuk 49A bahawa kerusi Dewan Rakyat itu terhenti keanggotaannya oleh ke-6 orang ini apabila mereka tidak lagi menjadi ahli. Dan kehairanan rakyat tentu sekali kenapa mereka atas keputusan yang dibuat oleh yang dipertua Dewan Rakyat dibenarkan terus duduk sebagai anggota. Saya berpendapat bahawa pindaan 49A ini sia-sia dan telah tidak memberi apa-apa penegasan kepada tujuan asalnya. Dalam pada itu, akan berterusanlah orang yang akan lompat parti dan akan menghuru-harakan keadaan politik negara kita.